Yang kita cuma tahu, patah kakiku, Ya, apa patah. rawatannya, boleh kan enggak aku jalan. Itu kan. Jadi baik, soalan seterusnya dokter. Tadi dokter ada sentuh tentang kanak-kanak dan juga orang dewasa kan. Jadi mungkin bagaimana rawatan patah tulang pada kanak-kanak ini berbeza dengan orang dewasa. Sebab saya yakin ibu bapa, especially yang ada anak-anak ini, mesti dia mau tahu tentang perkara ini kan. Okay, so untuk kanak-kanak dia is very special sebab dia punya tulang ni masih membesar ataupun masih orang kata memanjang dan membesar ya. So dia ada tempat kategori-kategori ataupun tempat area di mana tulang itu dia tumbuh ataupun dia memanjang dan membesar. Kita panggil dia growth plate. Growth plate ni maksudnya pembesaran. Plate pembesaran. Okay. So plate pembesaran ini selalunya ada di hujung-hujung lah. Sini, di sini, di tangan sini, di dekat-dekat lutut ataupun dekat-dekat sendi lah. Okay. So sekiranya patah pada area tersebut, dia boleh menyebabkan terbantu pertumbuhan dia, pembesaran dia. Ada juga yang menyebabkan bengkok kaki dia ataupun deform lah, kita panggil cacat. Sebab itu dalam budak-budak ni dia very special untuk kalau ada kecederaan patah, dia kena tengok dengan doktor tulang supaya kita boleh make sure dia punya alignment betul supaya dia punya pemanjangan atau pembesaran nanti cantik ataupun normal. Yang bagus budak-budak ni pula dia memang senang sembuh. So kalau patah itu let's say hari ni dia patah 2 minggu 3 minggu kemudian kurang sudah sakit, dia boleh buat banyak benda dah. So itu special untuk budak-budak. Dan kita boleh modelkan dia. Means kalau dia masih, kalau let's say lah patah kan kita biarkan, jadi dia sudah bengkok. Dan kalau kita nak baki betul dia, insyaAllah boleh. Masih boleh lagi kita nak betulkan dia. Depend ataupun bergantung pada patah di mana. Biasanya kebanyakan boleh kita betulkan balik. So itu kena faham lah. Okay, Even minta maaf doktor. Even tulang belakang doktor. Oh tidak. Oh, tulang belakang tidak. Tulang belakang is different. Okay. Tulang belakang ini biasanya kalau budak-budak jarang patah tulang belakang ni. Biasa dia bengkok lah. So biasa bengkok umur pada 12 tahun kita nampak bengkok. Dan yang itu kita panggil scoliosis. Itu mungkin kita boleh buat podcast lain sebab dia panjang cerita. Boleh buat tajuk lain lah. Tajuk lain ya tu. Okay. So untuk orang tua pula, okay, orang tua ni dia yang macam saya cakap tadi lah, dia ada special fracture ataupun kita panggil peculiar fracture ni, di mana tempat patah tersebut walaupun dia nampak macam ni macam tidak teruk, tapi dia boleh menyebabkan masalah dengan penyembuhan. So itu kena faham lah. So orang tua ni yang penting kita letak dia dalam anatomi ataupun kedudukan yang boleh terima dan okey, tak ada masalah. Dia akan fungsi betul punya. So kalau open fracture saja yang kita risau, di mana kalau kita tidak rawat awal ataupun kita tidak buat betul-betul bersihkan luka tu, nanti dia akan ada jangkitan yang kronik. Itu yang kita risau lah. Okey doktor. Kanak-kanak dan dewasa, mana yang doktor rasa paling senang sekali mau dirawat? Dewasa. Baik. Okey doktor. Macam okey kah? Okey. Doktor okey? Saya okey, saya boleh 3 jam lagi pun boleh. Tanya soalan semua. Ya, betul. Mungkin pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton kita mungkin dia akan merasakan topik ni agak berat sebenarnya. Betul. Sebab doktor cerita tadi tu more to technical yang kalau kita orang kampung, orang biasa, apa dia cakap ini? Ya betul. Nak kita faham ni. Yang kita cuma tahu, patah kakiku, Ya, apa rawatannya, boleh kan enggak aku jalan. Itu kan. Sebab saya yakin Cik Lin pun tak faham tadi tu. Boleh lah. Okay, Cik Lin, mungkin kita boleh teruskan Okay, ke baik soalan doktor. seterusnya. Okey, bila kita sebut tentang tulang lagi kan, yalah tajuk kita sudah tulang kan, memang kita akan sebut pasal tulang lah. Kita cerita tulang saja hari ni. Tulang saja. Tapi macam mana pula doktor dengan osteoporosis? Apa tu sebenarnya doktor? Okay. Dengar pun macam dinosaur pula nama. Ya itulah macam nama-nama dinosaur. Betulkah sebutannya tu doktor? Okay, kita panggil dia osteoporosis. Osteoporosis. Okay, osteoporosis ini adalah di mana tulang kita ni dia punya normal density. Density tu macam dia punya kepadatan tu berkurang. Okay, dia ada kategori kurang. Normal, osteopenia, which is dia kurang sikit lah. Osteopenia. Penia tu kurang sikit. And then osteoporosis. Kalau ikut WHO punya classification ini kita pakai DEXA scan. Tapi DEXA scan ini perlukah atau tidak, biasanya kita depend pada usia, penyakit dan juga keperluan vitamin
untuk ataupun kita panggil dia nutrition pada orang-orang yang terlibat dalam osteoporosis ini. Tapi kalau dalam budak-budak kita tidak panggil osteoporosis, kita panggil dia osteomalacia. Ada nama lain. Malaysia. Malasia. Malaysia. Ah. Malaysia. So berbeza-bezalah dia terms dia kita gunalah. Biasa kita jarang guna osteoporosis dalam budak-budak. Yo Malaysia. Malaysia. Tadi ada osteopenia tadi. Macam osteopenia. kelab bola Itali. Susah sebutannya. Ya, susah-susah sebutannya. Kalau kita orang kampung tak tahu apa-apa ni. Betul. Okay, doktor, siapakah yang paling berisiko tinggi dapat osteoporosis ini? Actually kan kalau osteoporosis ini biasanya pada wanita umur menopause ataupun yang menopause ke atas 45 tahun ke atas, BMI kurang. BMI kurang ini maksudnya kurus lah. Saya lah tu doktor. Saya punya BMI kurang. Lebih kurang lah. Tapi bukan perempuan, mungkin dalam hati perempuannya. Okey. Dan siapa yang ada penyakit macam masalah buah pinggang ataupun kanser. So benda-benda ini akan menyebabkan indirectly ataupun directly menyebabkan osteoporosis. Senang dapat lah. Senang dapat lah. So osteoporosis ni bila dia jadi dan senanglah kita panggil osteoporosis ni bila dia jatuh tempat yang normal. Maksudnya daripada berdiri jatuh ke bawah. Dia boleh patah. Itu senang dia. Senang patah. Kita klasifikasikan dia sebagai severe osteoporosis kalau dia ada patah sudahlah. Dia osteoporosis by definition WHO T score dia negative 2.5 and below. Ada itulah gitulah dia. Kita masuk ke animasi tu. Tapi kalau untuk kita punya definition untuk ortopedik biasanya kita tengok dari segi risk factor ya. Apa risiko dia, and then bila dia ada patah spesifik. Patah paha, patah tangan yang hujung jari sini ataupun patah belakang pada orang tua. Dan kita klasifikasikan dia sebagai osteoporosis. Usually kita panggil severe. Severe lah. Ini yang teruk lah. Okey doktor, mungkin doktor boleh bagi tahu sedikit apa rawatan yang terbaik untuk osteoporosis ni? Rawatan untuk osteoporosis ini biasanya melibatkan banyak faktor lah. Okey. Satu, sekiranya osteoporosis ini adalah disebabkan oleh usia ataupun BMI yang rendah, dia usually kita boleh makan ubat ataupun ambil ubat untuk meningkatkan kualiti tulang. Which is kalsium, vitamin D, ada juga yang kita panggil specifically untuk keraskan tulang tu, kita panggil dia ibandronate ataupun satu benda yang untuk benda tulang itu daripada proses yang normal kita tidak normalkan dia. Maksud dia untuk orang yang usia tua ni dia punya tulang ni ada dua dia punya proses. Satu tambah tulang ataupun tambah kalsium, satu dia keluarkan kalsium. Yang keluarkan kalsium ini pada usia tua dia sama je dia punya putaran dia. Tapi yang tambah kalsium ni dia lembab sikit. Sudah usia tua kan dia pun jadi tua, lambat lah dia. So apa kita bagi ubat untuk modify yang itu. So once kita modify dia punya yang pengeluaran kalsium daripada tulang tu, dia akan menyebabkan kalsium tinggi lah dalam tulang. So kena faham walaupun osteoporosis ni kebanyakan orang yang osteoporosis ni dia punya kalsium dalam darah normal. Dalam tulang itu tidak normal. Dan nombor dua adalah exercise. Exercise kena buat atau dengan pergi jumpa matahari. Matahari berjemur 5 minit 10 minutes macam begitu. Sebab itu untuk aktifkan kita punya vitamin D dalam badan. Dan kalau untuk exercise tu memang perlu sebab dengan beban itu kita ada satu beban ini directly akan efek kekuatan tulang kita. So kurang kita bergerak lagi lemah kita punya tulang. So dia pun kena macam exercise lah juga. Betul. Terutamanya individu-individu yang bekerja di office lah kalau kita kan banyak di aircon kan. Betul. Terus rasa macam jadi dia kena pagi-pagi kalau boleh kita kena cari matahari lah. Cari matahari. Matahari pagi lah bagus. Matahari pagi bagus kan betul. Sebab saya dengar kalau terlampau lama berjemur pun lain pula penyakit datang nanti doktor kan. Betul. Ini mungkin soalan lain sikit daripada tulang lah doktor. Sebab tadi kita sentiasa tanya pasal tulang kan. betul. Jadi saya mau tanya doktor, adakah sakit sendi ini sentiasa berpunca daripada masalah tulang? Sendi itu sendiri. Jawapan dia jarang lah. Jarang. Banyak yang disebabkan oleh masalah dengan sendi itu sendiri. Means sendi itu sudah hilang dia punya, kita panggil dia flexibility, ataupun sendi itu overuse especially kalau sport yang heavy ataupun labor lah ataupun kerja-kerja berat. Dia jarang sekali disebabkan oleh tulang. Okay.
Kalau disebabkan dia tulang adalah kecederaan patah yang dekat-dekat dengan sendi. So bila dia cedera pada sendi tu, dekat-dekat dengan sendi, patah tulang dan menyebabkan sendi, itu boleh menyebabkan kerosakan pada tulang lah. Okay. So kita kena faham yang sendi ini dia punya fungsi adalah untuk orang kata macam pergerakan kita lah. Okay. Untuk dia bengkok, lurus, and juga untuk absorb the impact. Pasal tu dia ada benda alir dekat situ kan. So bila kita lari dia ada benda alir. So dia tidak directly pada tulang semua. So once kita overuse, yang tempat sendi tu sendiri boleh rosak. So tidak semestinya sebab tulang. Tidak semestinya. Jarang lah disebabkan itu. So sendi-sendilah yang Sendi-sendilah. Sendi kadang-kadang gout kan. Gout dia masuk dalam sendi, ataupun keradangan macam orang kata autoimun, SLE ke rheumatoid arthritis ke. Ya, dia tidak ada kaitan sangat dengan tulang. Dia terus direct pergi sendi tu. kalau dari segi percentage mungkin macam tidak sampai 5% kali itu. 5 to 10% lah. 5 to 10%. Dia tidak, kebanyakan tulang ini yang interesting dia, kalau kita tengok osteoarthritis lah, orang yang ada penyakit kerosakan lutut dia ada banyak kategori. Bila dia sampai kategori yang nombor 4 ni, yang di mana kena perlukan rawatan operation, dia akan makan tulang sekali. So daripada kerosakan sendi tu, dia dah hauskan dia punya tulang tu. Dia macam tu. Dia bukan macam tulang menyebabkan sendi, bukan. Dia terbalik sebenarnya. Lebih common lagi. Sendi ke tulang. Betul kan? Sendi sendi punya kerosakan menyebabkan masalah tulang. Ada. Itu yang lebih tepat lah. Bukan tulang ke sendi tu sangat jarang lah. Jarang. Soalan seterusnya, macam mana obesiti ni dia memberi kesan kepada sendi? Adakah obesiti sendiri tu dia memberi kesan ataupun tidak? Okey, sebenarnya yes, obesity ini sendiri menyebabkan kesan pada sendi-sendi kita. Okay. Sebab kenapa? Sebab dia punya force lah. Macam saya ceritakan tadi, dia kalau kita bergerak ni, daya tu semua akan melalui kita punya sendi. So lebih besar daya tu, lebih banyak beban pada sendi lah. Dan biasanya kalau obesity ni dia melibatkan posture yang tidak betul. Kalau kita jalan, memang dia jalan pun lain sikit, tidak sama macam orang lain jalan. Kita kadang dia jalan goyang-goyang gitu kan. So itu pun indirectly ada efek pada sendi lah. So memang obesity is part of dia punya problem lah. Tapi obesity ni kalau dalam dunia perubatan, saya rasa dia it can cause anything lah. Dia bukan tulang sebenarnya kan. We call it metabolic disease lah. Metabolic disease. So, metabolic disease ini merangkumi semua yang disebabkan oleh obesity. Dan sebenarnya obesity adalah satu penyakit. Betul. Jadi suka atau tidak, rakan-rakan di luar sana, siapa yang ada obesity ni, mau tidak mau memang kita kena kawal lah doktor. Sebab dia, kalau kita cerita obesity ni, dia boleh buat another podcast lagi sebenarnya. Betul. Kan, dia boleh memberi kesan kepada macam-macam. Betul. Jadi itu mungkin kita boleh kupas di episod-episod yang akan datang. Baik doktor. Mungkin pengalaman doktor lah kan, kalau di KMI Tower Medical Center ni, between masalah tulang dan sendi, yang paling kerap doktor rawat di KMI Tower yang mana satu? Sendi ataupun tulang? Sendi lah. Sendi. Kebanyakan pesakit di mana-mana pun ya, selalunya dia datang disebabkan oleh sakit lutut, sakit belakang. Sakit belakang ni orang cakap sakit tulang belakang, bukan sebenarnya. Dia lebih pada sakit pada sendi-sendi yang melibatkan tulang belakang. Di belakang tu. Sebab di tulang belakang kita banyak sendi. Sendi depan ada, sendi belakang ada. Tulang tu sendiri dia banyak sendi. Satu tulang tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu tulang, satu segmen tu. So bila kita cakap pasal sakit belakang ni, actually dia melibatkan sendi jugalah. So common ni memang sendi. Sendi lah. Banyak individu atau pesakit yang pergi KMI Tower tu, dia memang berkisar dengan sendi. Jadi kalau sakit-sakit belakang ni biasanya lelaki biasanya yang paling banyak sakit belakang ni doktor kan? Juga. Dia sama saja. Between lelaki dan perempuan sama. Dan walaupun tadi doktor ada sebut tadi osteoporosis tadi tu, dia lebih Jangan salah sebut. Osteoporosis betul. Ya, boleh. Osteoporosis tadi tu dia lebih maksudnya dia lebih wanita katanya tadi kan? Betul. Yang lebih berisiko kan? Betul. Dia macam Cik Din tidak. Cik Din ni kuat tulangnya ni. InsyaAllah tidak ya. Jangan. Exercise.